Apakah hukum laki-laki mewarnakan rambut dengan warna perak? Kalau kita berubat, maka ulama kata memang kita boleh warnakan. Yang ulama khilaf ialah masalah kita masih muda dan warna rambut kita lain, sengaja nak ubah. Pendapat yang pertama kata haram. Masuk dalam al-mughayyirati khalqallah, orang yang mengubah hukum Allah. Pendapat yang kedua diharuskan selama tidak bertujuan mengikut orang kafir. Kenapa mengharuskan pula? Kerana walaupun berubah kepada warna perak, tapi perubahan itu tidak kekal. 2 bulan hilang balik. Datang balik warna yang asal. Tak sama macam blusher tadi lah. Bini kita pipi dia hitam. Di pasar malang beli yang merah tu. Kelak. Ho merah pergi sogor. Bila merah. Esok bila mandi cabut pula. Jadi macam rawatan aku mula. Itu tidak kekal. Bila tidak kekal, tidaklah panggil perubahan mengubah ciptaan Allah. Mulut bini kita tidak merah. Beli lecu sekian 8% boleh hadiah bulu gigi se. Lama di mulut ni. Lama jadi merah macam anak anjing. Esok hitam mula. Tidak haram kerana tidak kekal. Okey? Jadi duk balah gitulah. Pandangan-pandangan ulama. Dah.